Ini Pak Mertua saya orang Manong. 2004 saya bertanding di sini. 2004 saya bertanding di sini. Manakala Ustaz Zul pula 2008 dia bertanding di Dun, Bukit Candan di sini. Kedua-dua tak menang lagi lah kan. Tapi insya-Allah piala ke-13 menang semualah insya-Allah. Boleh tak? Boleh. Termasuk peti undi di Senggang ni lah. Tetapi pada malam ini kita tak mau bicara politik keseluruhannya. Kita mau bicara soal untuk kita terus memacu arus perjuangan. Sebab mau tidak mau Allah SWT memperingatkan perubahan, peningkatan taraf hidup kita orang di Senggang atau di Bukit Candan atau di Kuala Kangsar atau kita orang Perak. Mau tak mau yang ubahnya siapa dia? Kita yang kena ubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib mana-mana kaum, bangsa, perjuangan kalau mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Sebab itu kita hari ini, sama ada kita orang muda atau orang veteran atau wanita atau anak kecil atau yang remaja, kesemua kita kena bersatu padu memastikan bahawa kita betul-betul membela masa depan kita insya-Allah. Sebab cabaran yang ada di hadapan kita saban hari akan terus meningkat, akan terus banyak. Sebab itu kita dalam map, dalam rangkaian memacu arus perjuangan, kita akan pastikan bahawa rakyat dibela, ketuhanan rakyat akan dipertahankan. Politik kena berteraskan politik nilai, bukan adu domba dan boleh sumpah serana dan seumpamanya. Berani kena benar. Ini prinsip yang mesti kita pertahankan. Minta Soal Fadli edarkan risalah tu sikit yang prinsip kepada perjuangan map itu. Ini yang kita mahukan. Dan deklarasi itu kita buat pada 5 Februari yang lalu di Pasir Salak. Kebetulan di tempat kampung saya. Bermulanya sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita. Dengan keberanian tokoh-tokoh seperti Maharaja Lela, Ciputom dan lain-lain berlawan dengan penjajah British Burj pada waktu itu. Maknanya perjuangan kemerdekaan itu bermula di Perak. Orang Perak ini orang yang berani. Orang Kuala Kangsar pun begitu juga. Jadi malah orang Kuala Kangsar lagi hebat. Kuma di Kampung Gajah, orang Kuala Kangsar berak pun sampai ke sana. Sebab kita kaya kan. Belah sana. Jadi dalam hari ini maknanya apa? Maknanya kita kena sama-sama memastikan bahawa perjuangan ini sama-sama kita mantapkan. Generasi muda perlu kita angkat kekuatan mereka. Jangan kita biarkan generasi muda yang